Assalamualaikum. Selamat petang. Alhamdulillah. Hari ini kami membuat penghantaran baja Nutri-Grow murah, mudah dan berkesan. Penghantaran sebanyak 76 tong, 7 kotak. Okey, penghantaran ke Reda Tun Gapa-Baba di Alur Gajah. Penghantaran kepada kami punya stokis Cik Umar tuan. Terima kasih banyak kerana dah lama menggunakan baja Nutri-Grow Ini dah masuk tahun yang ke berapa Tahun ketiga. Terima kasih, tahniah. Saya nak minta sedikit respon tentang kesan penggunaan baja Nutri-Grow ni pada kebun tuan. Macam mana Alhamdulillah ada peningkatan ni. Peningkatan Kita cuma pakai suplemen ni untuk ni ya. biasa yang perdaman itu kita tabur juga. Tabur juga. Untuk suplemen ni kita dengan menggunakan baja Nutri-Grow ni sebagai suplemen, kesan pada buah macam mana tu? Berat tak? Buah dia cantik lah. Cantik. Dia bulat-bulat tu. Bulat-bulat Dia macam isi dia. Berat lah. Color dia pun nampak cantik. Cantik Alhamdulillah. Dia gemuk macam gemuk. Maknanya buah gemuk, color pun cantik Alhamdulillah. Color dia pun macam kita punya ini dia Gambi. Jadi dia punya color tu pun cantik buah dia pun macam mentel-mentel lah. Oh Alhamdulillah. Dari segi daun macam mana? Daun pelepas nampak okeylah hijau juga lah. Kebun tuan berapa ekar kat sebelah area sini? Dalam 6 ekar. 6 ekar Boleh pergi berapa tan tu? Kalau 6 ekar kebun lah. Kalau tahun ni 2 tahun ni musuh lah. Melawas kan? Tahun 23 Januari tan boleh dapat 20 tan. 20 tan boleh dapat. Alhamdulillah, terbaik. Sekali dapat 20 tan lah. 20 tan. Dia takkan 20 tan tu untuk keseluruhan berapa ekar tu? Untuk 6 ekar. 6 ekar tu? Oh, boleh dapat 20 tan tu kan? Oh, tahniah. Okay, first time saya dengar boleh dapat 6 ekar 20 tan. Maknanya tuan konsisten nak guna baja Nutri-Grow dengan baja Felda. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Saya buah cantik macam bulat-bulat. Bulat-bulat buah cantik Okey. Dia sesuai untuk buah-buah juga lah. Ya, betul. Sesuai durian, pokok pisang pun boleh semua tuan. Okey, terima kasih tuan kerana support baja Nutri-Grow. Saya doakan hasil sawit tuan terus berat, hebat dan berkat insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Hari ini saya hantar 76 tong 7 kotak insya-Allah.